Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung dengan tutorial penggunaan kalkulator untuk membantu kita jawab kertas 1 Matematik SPM. Jadi topik yang akan dibincangkan dalam video kali ini adalah bab 8 tingkatan 4 iaitu sukatan serahkan data tak terkumpul. Jadi seperti yang kita tahu dalam bab ini kita ada banyak pengiraan yang termasuk julat antara kuartal, mean, variance, sisihan piawai. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator lah untuk bantu kita menjawab soalan yang melibatkan nilai tersebut. Jadi kita perhatikan soalan di sini adalah soalan 35 kertas 1 SPM tahun 2022. Jadi di sini kita lihat arahan soalan tu. Jadual 5 menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam satu kuis sains. Jadi kita diberikan satu jadual di mana atas ni adalah skor, bawah ni adalah kekerapan. Apabila 3 murid baru mengambil kuis tersebut, mod berubah menjadi 3. Jadi kita tahu dahulu, mod itu apa? Mod itu adalah yang paling banyak muncul. Jadi sebelum kita ada 3 murid baru ni, modnya adalah 4. Sebab kenapa? Sebab kekerapannya 7. Maksudnya 4 ni adalah yang muncul paling banyak. Jadi selepas dia ada 3 murid baru, modnya menjadi 3. Iaitu asalnya 5. Jadi 5 ni kalau nak melepasi 7 ni, mestilah tambah 3. Jadi maksudnya di sini, ini akan tambah 3. 3 murid itu akan masuk ke dalam kumpulan ni supaya 3 itu menjadi mod. Jadi anda mesti kena tahu 3 itu masuk ke mana dahulu. Jadi di sini Cikgu Chong akan kongsikan macam mana kita gunakan kalkulator untuk mencari mean terus. Jadi kita hanya perlu pergi on, lepas tu masuk menu, cari statistik. Jadi statistik tu adalah nombor 6. Jadi tekan 6 atau tekan sama dengan. Lepas tu anda tekan 1 untuk one variable. Lepas tu anda akan nampak dia hanya keluar yang X sahaja. Jadi di sini disebabkan kita ada kegerapan, kita kena masukkan satu lagi kolom untuk kegerapan. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tekan shift, tekan menu. Lepas tu tekan ke bawah. Dan anda akan nampak nombor 3 statistik. Jadi tekan 3. Lepas tu frekuensi tu tekan on. Jadi sekarang kita sudah ada 2 kolom. Jadi cuma yang perbezaan tu sini adalah baris. Di sini adalah kita punya lajur lah atau kolom lah. Jadi untuk X tu kita akan masukkan skor. Iaitu masukkan 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita akan ke kiri atau ke depan tu. Naik ke atas. Untuk masuk balik kita ambil kegerapan. Yang 2 tu dia akan dapat 3. Lepas tu yang 3 tu kita perlu masukkan 8. Jadi yang 4 tu kita akan masukkan 7. Lepas tu yang akhir sekali adalah 4. Jadi kita sekadar masukkan nilai ke dalam jadual tu, ke dalam kalkulator. Jadi selepas tu senanglah kita nak buat tu, kita hanya perlu tekan option. Lepas tu tekan nombor 3 iaitu satu variable calculation. Kita tekan 3. Jadi di sini ada banyak nilai kita hanya perlu tahu nilai apa yang perlu dicari. Nilai yang diperlukan adalah nilai yang pertama iaitu mean. Iaitu mean baharu tu adalah 3.545. Iaitu selepas kita bundakan kepada 2 perpuluhan, kita akan tambah 1 jadi 3.55. Jadi begitulah caranya macam mana kita buat soalan untuk menentukan mean baharu bagi suatu jadual kekerapan. Jadi mari kita sambung untuk soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya adalah soalan 39 kertas 1 SPM tahun 2022. Jadi kita perhatikan arahan soalan tu adalah Raja 16 menunjukkan markah yang diperoleh 7 orang murid dalam suatu ujian. Antara plot kotak berikut yang manakah mewakili data tersebut. Jadi anda perlu tahu, dalam plot kotak tu kita perlukan 5 nilai. Yang depan ni adalah kita punya nilai minimum iaitu paling kecil. Jadi di sini kita perhatikan kita punya data tu paling kecil tu adalah apa? Adalah 40. Jadi biasanya yang paling kecil tu tak ada masalah lah. Jadi untuk D sudah keluar sebab kenapa? D itu tak mungkin ya di sini. Jadi jawapan D itu sudah keluar. Kita hanya lihat ABC sekarang. Lepas tu kita punya maksimum tu yang paling besar di sini
adalah 80. Jadi kita perhatikan yang A itu sudah melepasi 80. Jadi maksudnya A itu pun salah. Jadi sekarang kita hanya tinggal B dan C sahaja. Lepas tu, yang tengah-tengah tu dalam kotak tu, anda perlu tahu nilai apa yang dia perlukan. Q1, Q2, Q3. Jadi kita perlu tentukan kita punya kuartal 1, 2, 3 daripada data di sini. Jadi sekarang saya akan gunakan kalkulator untuk membantu kita tentukan nilai kuartal 1, 2, 3 daripada data yang diberi itu. Lepas tu tekan menu, pergi ke statistik nombor 6, tekan sama dengan, tekan satu variable. Jadi sekarang, kalaulah tadi saya ada on frequency itu, saya perlu tutup baliklah. Sebab di sini hanya adalah set data yang tak ada kegerapan. Jadi saya perlu tekan shift, menu, tekan ke bawah, tekan nombor 3, saya kena offkan frequency itu. Jadi dia tinggal X sahaja. Jadi apa yang saya perlu buat, saya hanya perlu tekankan kita menilai. Yang pertama tu 55, kedua tu 77, ketiga tu 40, keempat tu 50, 65, 63 dan 80. Jadi saya sudah masukkan 7 data tu. Jadi sekarang saya hanya perlu tekan option, tekan nombor 3, satu variable calculation. Jadi perhatikan di sini yang depan ni bukan nilai yang saya mahu. Sebab saya sekarang saya hanya perlukan kuartal 1, 2, 3. Jadi saya akan tekan ke bawah. Jadi kuartal 1 saya adalah 50. Jadi saya bertuliskanlah kuartal 1, 50. Median itu adalah kuartal kedua. Jadi maksudnya kuartal 2 tu adalah 63. Dan kuartal 3 tu adalah 77. Ya, jadi kalkulator ni sebenarnya boleh bantu kita dapatkan nilai inilah. Cuma yang kita perlu tahu nilai apa yang kita perlukan. Jadi sekarang kita perhatikan kita menjawapan B dan C sahaja. Jadi untuk kuartal 1 50. Okey, dua-dua ni sama. Kuartal 2 sekarang kita perhatikan lain sudah. Untuk B, anda perlu mampu bacakan titik ni ya. Jadi antara 60 sampai 70 tu ada 10 petak kecil. Jadi 63 tu maksudnya adalah 3 petak selepas 60 lah. Maksudnya ini betul. Kita tengok C. C ni memang salah sudahlah. Sebab C itu yang ini adalah 65. Jadi C sudah salah. Jadi kita lihat B lagi. Yang kuartal 3 kita pula 77. Memangnya yang B itu adalah benar. Jadi maksudnya jawapannya adalah B. Kita make calculator boleh bantu kita dapatkan terus kuartal 1, 2, 3 lah. Untuk membantu kita menentukan plot kotak mana satu yang merupakan perwakilan bagi data yang diberi. Jadi di sini untuk kata 1 tu sebenarnya kita tak payah buat langkah kerja lah. Kita boleh gunakan kalkulator tu untuk membantu kita. Jadi begitulah untuk soalan ni. Mari kita lihat lagi soalan yang pernah muncul untuk SPM yang lepas. Jadi seperti tadi, sekarang kita lihat soalan 35 kata 1 SPM tahun 2024. Jadi tentukan median bagi set data berikut. Jadi perhatikan di sini soalan ni adalah minta set data. Jadi kita boleh tekan AC. Lepas tu kita balik kepada tadi. Sekarang kita hanya masukkan kita punya data satu persatu lah. Kalau kita belum lagi dalam statistik, anda boleh tekan menu, tekan 6. Jadi sekarang kita hanya masukkan kita punya data tu 76, tekan sama dengan 62, 90, 35, lepas tu 50, 76, 35, lepas tu 68, 90, 40. Jadi di depan tu ada 10, maksudnya ada 10 data. Jadi kita boleh kirakan di sinilah supaya kita tahu kita sudah tekan semua data tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi memang ada 10 data. Jadi kita hanya tekan option, tekan nombor 3. Dan sekarang kita hanya perlu tekan ke bawah sebab nak cari median. Mediannya adalah 65. Jadi dengan kalkulator, kita boleh terus dapatkan jawapan.
Jadi di sini akhir sekali ada lagi satu soalan. Raja 6 ialah satu set data yang menunjukkan bilangan kek yang dijual oleh ejen-ejen jenama kek papa. Tentukan jumlah antara kuartal bagi data itu. Jadi di sini kita boleh terus tekan kalkulator lah untuk tentukan kuartal 3 dengan kuartal 1 supaya kita tolakkan untuk dapatkan jumlah antara kuartal. Jadi sebenarnya kita perlu tahulah apa yang perlu dicarikan. Selepas tu kita hanya gunakan kalkulator untuk bantu kita untuk jimat masa dan juga untuk memastikan data kita atau jawapan kita tu tepatlah. Jadi kita boleh tekan menu, kita boleh tekan AC sebab kita sudah dalam statistik. Jadi kalaulah kita nak bersihkan ini atau you nak mula baru, anda boleh tekan menu, tekan nombor 6, tekan nombor 1. Lepas tu kita masuk balik kita punya data 25, 30, 45, 11, 27, 25, tekan sama dengan. Lepas tu tekan option, tekan nombor 3, satu variable calculation. Jadi sekarang kita perlukan kuartal 3 dan kuartal 1. Jadi tekan ke bawah. Kuartal 3 tu 30. Kuartal 1 tu adalah atas ni iaitu 25. Jadi jawapan kita tu 5. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator untuk bantu kita jawab soalan daripada bab 8 tingkatan 4 iaitu sukatan serahkan data tak terkumpul. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk tahulah macam mana gunakan kalkulator untuk bantu kita jawab soalan daripada bab ini untuk kertas 1 Matematik SPM. Jadi kalau anda rasa video Cikgu Chong ini membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.